Assalamualaikum. Okey, kali ni kita nak cerita pasal selepas para jemaah semua dah ada akaun tabung haji, sudah daftar untuk pergi ke haji. Okey. Kalau ikutkan seperti yang saya sebutkan, bila dah daftar lebih kurang dalam 130 tahun nanti baru panggilan kita akan tibalah kita punya panggilan. Tetapi sekiranya para bakal jemaah semua sudah cukup 5 tahun kiranya daftar untuk pergi ke haji, maksudnya anda boleh start untuk membuat rayuan pergi ke haji. Okey, macam mana nak buat rayuan pergi ke haji? Senang je. Buka IT Jari, dekat IT Jari ada rayuan untuk pergi ke haji, appeal for Hajj. Tetapi bila boleh appeal tu? Bila pihak tabung haji announce untuk pembukaan rayuan pergi ke haji. Dia bukan bila-bila masa je boleh untuk buat rayuan. Tak, memang kena tunggu announcement untuk pergi ke haji. So bila dah ada announcement, tekan rayuan untuk pergi ke haji, isikan maklumat-maklumat dia. Jadi tunggu pula panggilan seterusnya. So panggilan-panggilan ni ada banyak panggilan sebenarnya. Lebih kurang dalam 5 tak silap saya, 5 panggilan pergi ke haji. Dan boleh jadi juga dalam masa 2 minggu tiba-tiba dapat panggilan untuk pergi ke haji, terus 2 minggu lepas tu dah terus flight. So nantikan panggilan anda. Okey, yang penting kalau dah cukup 5 tahun, tekan rayuan pergi ke haji. Bila pihak tabung haji dah announce, kemudian apa yang anda kena buat? Banyak-banyak berdoa, buat solat hajat. Lepas tu tunggu sajalah panggilan untuk pergi ke haji. Macam mana nak tahu dah dapat ke tak panggilan pergi ke haji? Dekat bahagian IT Jari juga, dekat situ ada Hajj ni panggil result untuk panggilan haji. Kalau misal ada, jadi ada terpaparnya surat dekat situ yang mengatakan layak untuk pergi ke haji. Okey. Nanti kita cerita berkaitan proses seterusnya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tunggu announcement untuk pergi ke haji. So bila dah ada announcement, tekan rayuan untuk pergi ke haji, isikan maklumat-maklumat dia. Jadi tunggu pula panggilan